Salam geng, racun kali ni kita ada Tecno Camon 50 Ultra 5G. Yang mana model ni kan fokus dia lebih ke arah imaging tau untuk rakam momen harian korang. So dalam video ni kita nak tengoklah dengan harga jualan dia starting RM1,400 ni, adakah berbaloi untuk korang beli? So kalau korang dah bersedia, jom kita mulakan racun sekarang. Dari segi rekaan ni kan, model ni dia datang dengan design yang nampak agak premium lah untuk kelas dia. Badan telefon ni agak nipis tau, sekitar 7.75mm dengan berat lebih kurang 181 gram sahaja. So, bila kita pegang tu, tangan memang rasa ringan dan selesa tau, tak lengur. Untuk konsep rekaan phone ni kan, katanya terinspirasi daripada seni lukisan klasik tau. That's why korang akan nampak warna-warna dia macam agak unik sikit lah. Kita ada shadow black, warna green, warna light orange kan. Modul kamera dia dekat belakang pula kan menggunakan susunan yang cukup besar dan menonjolkanlah dia punya identiti siri Camon ni yang memang fokus kepada kamera ni kan. Bila tengok dari jauh pun kita dah boleh tahulah kalau phone ni memang dibina dengan fokus pada kamera. Cuma kan personally lah kan, untuk bangunan skrin yang diorang pakai dekat model ni jenis curve 3D curve ni, bagi saya kan dah macam agak old school lah untuk tahun 2026 ni, yang mana kan banyak brand lain pun dah beralih ke arah skrin rata yang kita tahu lebih praktikal. Skrin melengkung ni memang cantik, memang nampak seksi, tapi korang kena hadap masalah accidental touch dan susah sikit lah nak cari skrin protector yang betul-betul boleh ngam fully screen dia. Tapi walau bagaimanapun, spek skrin dia memang tak mengecewakan. Dia datang dengan skrin saiz 6.78 inci pakai AMOLED 3D curve dengan resolusi 1.5K. Ada 144Hz untuk refresh rate, peak brightness pun tinggi. Lepas tu ada TUF Brilliant Low Blue Light Certification lah, yang mana dapat bantu kurangkan kelihatan mata bila korang guna telefon untuk jangka masa yang panjang yang lama. Bercakap dari segi prestasi kan, model ni menggunakan MediaTek Dimensity 7400 Ultimate, sebuah chip yang berasaskan proses 4nm yang menyokong rangkaian 5G. Kalau korang peminat Snapdragon kan, chip ni dia lebih kurang level Snapdragon 7 Gen 3 lah. Skor Antutu dia kita nampak cecah hampir 1 juta mata lah. Jadi untuk kegunaan harian tu memang tak ada isu lag. Tapi yang buat chip ni special bukan setakat laju lah, tapi dia punya AI processing tau. MediaTek letak NPU 6.0 yang memang monster lah untuk proses segala features AI yang ada dekat dalam model ni. Dalam kelas mid-range kan, jarang kita nampak lah chip yang fokus kau-kau pada AI macam ni tau. Satu lagi sebab dia 4nm kan, sepatutnya dia akan kurangkan haba lah, maksudnya kurang panas lah bila gaming. Tapi benda tu kita akan check selepas ni. Kita akan cuba tengok sikit lah kan features gaming dia. Sekarang ni kalau korang swipe je, korang akan nampak lah kita ada 3 mode: power saving, balance dan juga performance. Sekarang kita nampak lah FPS dia 25 je dekat situ sebab kita set grafik yang paling low. Lepas tu korang boleh tengok lah kalau swipe lagi ada AK Gaming, image stabilization, e-sport mode kan. Lepas tu bypass charging. Banyaklah fungsi-fungsi yang penting untuk korang pakai. So saya akan swipe je, korang nampak. Dan ending dia ada magic voice changer. Lepas tu untuk grafik dia pula dekat sini, korang boleh tengok kita dapat paling tinggi HD tapi FPS low. Untuk dapatkan 90fps ni, kita kena pakai graphic quality standard. So kita akan pakai mode ni. So far kita nampak lebih smooth lah. Kalau kita check bacaan FPS je, kita dapat 90fps. So jom kita run ni. Okay, nampak lebih sedap lah nak main. Gyro pun ok. Untuk speaker pula ada stereo tau. So bunyi dia lebih seimbang lah. Untuk minit awal ni saya terasa sangat-sangat smooth je. Sedap je untuk korang main game ni. Untuk game-game lain tu nanti, kalau korang berminat, saya akan buat gaming test lah dekat dedicated video. Tapi nak tengok lah, kalau ramai berminat baru saya buat video tu. So far untuk game ni tak ada masalah. Kita akan cuba pergi dekat tempat yang banyak enemy sikit lah, nak tengok kan ada tak penurunan FPS ataupun start-start ke. Sekarang ni solo ok, 90fps. Ok, sekarang ni dekat medan tempur ada banyak enemy dekat situ. Ok, oh mati kita.
So far lebih kurang dalam beberapa minit lah kita main kan, dalam 6-7 minit macam gitu. Yang mana untuk bacaan prestasi dia kan, FPS dia saya rasa memang stabil, boleh dapat atas 80, 80-90 macam tu. Even tadi kan, kita pergi dekat tempat yang banyak enemy, banyak player, lepas tu ada asap segala macam, semua pun stabil sahaja tau. Untuk bacaan suhu pun rasa tak panas mana pun, santai-santai je. Dan saya akan cuba tengok lah kalau pakai alat kita ni kan, paling tinggi untuk game ni kita hanya dapat sekitar 39 degree saja. Selain tu, Tecno juga fokus pada fluency lah atau kelancaran jangka masa panjang. Dia ada sijil 72 bulan kelancaran lah. Maksudnya dia bukan jenis phone yang laju masa bulan pertama korang beli, lepas tahun terus semput. Tapi tu katanya lah kan, nanti kita tengok lah macam mana kan selepas bertahun-tahun pakai, adakah masih sama macam apa yang diorang claim ataupun sekadar marketing je. Dari segi sistem operasi pula, Camel Ultra 5G ni dia pakai HiOS 16 yang berasaskan Android 15. Dan Tecno juga kan, diorang menjanjikan sehingga 5 tahun sokongan dan juga 3 generasi kemas kini Android. Tecno Camel 50 Ultra 5G ni dilengkapi dengan bateri yang bagi saya agak besar lah kan untuk kategori dia, 6500 mAh. Memang kita nampak ada peningkatan lah compare dengan previous generasi dia. Lepas tu kan, 6500 mAh tu dia sumbat dekat dalam body senipis ni. Semestinya dia pakai teknologi silikon karbon je lah yang boleh buat macam gini. Tapi saya tak ada info rasmi pasal ni. Yang ni apa yang kita nampak lah daripada experience kan dekat mana model sebelum ni. Dan model ni juga ada support 45W fast charging, yang mana katanya untuk fully charge tu ambil masa lebih kurang dalam 67 minit dalam mode rapid lah. Satu lagi kan, Tecno juga dia tekankan katanya bateri ni direka dengan 5-year durability. Maksudnya kesihatan bateri dia mampu bertahan lebih lama walaupun kita pakai phone ni setiap hari, which is benda ni benda bagus lah untuk kita kan sebagai pengguna ni. Sekarang kita masuk bahagian yang paling penting untuk siri kamera ni, of course kamera dia. Model ni dia datang dengan sistem triple camera setup lah dekat belakang kan. Kamera utama dia pakai 50MP Sony LYT 700C sensor dengan OIS, yang mana memang direka untuk hasilkan gambar yang lebih jelas, yang lebih terang, terutama dalam keadaan low light lah waktu malam. Untuk zoom pula dia ada 50MP telephoto kamera dengan 3 kali optical zoom dan juga 60 kali AI super zoom, yang mana membolehkan kita ambil gambar dari jarak jauh tanpa kehilangan details dia. Dan juga ada 8MP ultra wide angle, manakala untuk selfie pula sekitar 50MP. Fungsi dalam aplikasi kamera dia ni kan, first kali korang nampak lah UI dia memang sangat mudah digunakan, sangat-sangat friendly. Lepas tu ada mode 06, 1, 2, 3 dan max boleh pergi sampai 60 kali AI ataupun digital zoom. Untuk rakaman video dekat sini boleh rakam, kalau kita onkan stabilizer ni boleh dapat 1080p je. Oh, boleh juga dapat 4K kalau kita offkan ni. Kita cuba tengok balik. Okey lah, max dapat 4K 30fps sahaja. Kalau kita offkan video steady pun rasanya sama juga. Boleh pakai dua-dua mode. Ada auto FPS, lepas tu ada AI art gallery. Dekat dalam ni korang nampak guys tu dia dah tunjuk lah korang nak jadikan dia design apa kan. So ada macam-macam dekat sini. Next lagi kalau kita pergi, okay, untuk flash snap ni features barulah yang ada dekat dalam model ni. Dia gabungkan dekat sini kan untuk tangkap gambar bergerak dengan laju, korang boleh onkan. Dan juga boleh zoom sambil korang onkan bokeh tau dekat sini. Lepas tu mode portrait dia pula ada 4 focal length, 24 sampailah 70mm. Ada super night, lepas tu dalam mode ni macam-macam lagi. Siap ada aqua mode tau. Satu lagi kan, dekat dalam Super Night ni kalau korang tengok dekat sini, dia ada mode tripod mode tau. Bercakap dari segi AI ni, antara features yang menarik dekat model ni, dia ada AI image to video generator yang membolehkan kita tukar gambar statik tu jadi video atau live wallpaper. Yang ni agak menarik juga actually. Korang nampak lah kan, saya tukar gambar burung ni statik jadi dia bergerak macam gini. Lepas tu dia ada juga AI Art Gallery yang boleh tukar gambar biasa jadi gaya seni lah, macam Monet, Van Gogh ataupun Picasso. Dan banyak lagi lah fungsi lain korang boleh explore. Dari segi ketahanan pula kan, dia datang dengan military certified lah, which is kalau setakat jatuh terlepas dari tangan tu tak mudah rosak lah, tak mudah pecah lah phone ni kan. Lepas tu dia juga ada IP68, 69, 69K rating, yang mana kan tahan abuk, tahan air dengan tahap perlindungan yang agak tinggi tau. Tecno juga kan, dia memperkenalkan aqua mode tau. Satu mode khas untuk fotografi dalam air. Dalam mode ni kan, phone ni boleh kesan air secara automatik lah
lah, dan dia akan aktifkan mode fotografi khas untuk underwater. Lepas tu, bila korang dah selesai ambil gambar dalam air tu kan, dia ada sistem ultrasonic water drainage tau, yang bantu keluarkan air daripada device ni. Selebihnya untuk features tambahan, Camera 50 Ultra ni datang dengan NFC, IR remote control, lepas tu ada dual stereo speaker dengan Dolby Atmos kan, dan juga katanya kan untuk pemindahan data antara Android dan iPhone tu, dia juga ada fungsi yang menarik lah dekat dalam phone ni. So, rasanya sampai sini dulu video kita untuk kali ni. Apa pendapat korang? Dengan harga dan juga spek yang ditawarkan dekat model ni, adakah berbaloi untuk korang spend? Korang boleh komen dekat bawah. Kalau ada model lain yang lagi berbaloi daripada model yang terbaru Tecno ni, boleh juga komen. So, rasanya sampai sini dulu video kita untuk kali ni. Kalau korang suka video ni, jangan lupa tinggalkan like, share, komen dan juga subscribe. Jumpa lagi dalam cara seterusnya. Assalamualaikum dan stay tune.